Kerajaya. Saya nak satu kali lagi laungan yang cukup kuat. Reformasi! Reformasi! Saya nak menyampaikan niat, ada satu keluarga kaum India daripada Sentul, saudara Sundra, yang ingin menyampaikan niat untuk mengalungkan bunga malai kepada Datuk Seri. Satu keluarga 5 orang. Dipersilakan saudara Sundra dan Datuk Seri. Kata saudara Sundra, niat dia datang sini adalah untuk menjadikan dan mendoakan supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dan juga kata Sundra tadi bahawa beliau yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak terlibat dalam kes ini dan akan dibebaskan oleh pihak mahkamah. Ada selingan, siapa ada hilang kunci kunci kereta boleh berjumpa dengan saya. Ada kunci kereta yang hilang boleh berjumpa dengan saya. Lawan tetap! Lawan tetap! Lawan tetap! Hidup, hidup! Hidup rakyat! Silakan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan. Depan tak tolong duduk depan tak tolong duduk. Kesian kawan-kawan kita kat belakang sana lagi ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala ashabi ajma'in. Saudara pengurusi, semua pemimpin-pemimpin keadilan DAP PAS yang hadir, dan rakan-rakan saya muliakan, saya ucap terima kasih kerana semangat rakan-rakan di sekitar Kerajaya, Subang, Selangor ini begitu meningkat. InsyaAllah kita mampu. Ini soal penjara dan 9 hari bulan. Mahkamah itu perkara kecil. Yang penting kita tawan Putrajaya. Mana-mana pihak yang angkuh, yang resis, yang hina kau, yang curi wang lembu, wang kondo, kita humban mereka gelap, kita tawan Putrajaya, kita humban mereka. This is our country. We cannot allow the abuses to continue unabated. We must never allow the crimes committed against our people done with impunity. Let this be a message to the Prime Minister and his entire cabinet, to the supporters of the racist UMNO and Perkasa and the rest. We will never submit to you, and we will change this country. Yang kita minta apa? Yang kita minta hak. Pilihan raya bebaskan adil. Wang rakyat kembali kepada rakyat. Kita berkuasa itu satu amanah. Mana boleh berlaku macam ini? Bukti yang nyata. Ini soal lembu ini satu contoh saja. Semalam saya dengan Tok Muhyiddin Aziz. Kita kata 1 triliun illicit funds bawa keluar negara. Ya. Kita kata PKFZ rugi berbilion. Perwaja rugi berbilion. Kapal Islam tak Islam ya. Tapi bila sebut lembu semua marah. Ini buat baik bagi kita. You know why? Dia dekat dengan rakyat. Dekat dengan rakyat. Rakyat tahu. Di kampung, baik Melayu, baik Cina, baik India, semua ada pengternak. Adakah saya tanya semalam di Macang, 30,000 orang di Macang semalam di Kelantan. UMNO yang ada 6. Boleh mimpi. Ya, mimpi. Sudah, kita tanya mereka,
Berapa orang pelihara ayam kat tanah? Itik. Ada Cina 4 orang. Babi ada 10. Lembu ramai dia. Saya kata ayam, seekor ayam dapat 10,000 ringgit. Seekor itik 15,000. Seekor babi 50,000. Seekor lembu 1 juta. Mana ada? Jadi salah dah apa? Tetapi masalahnya sekarang dalam sistem dalam negara kita, disalah dipertahankan. Tuan wanita kata, kita pertahankan. Tanya pula makcik wanita UMNO. Saya kesian dengan makcik tu. Macam mana Kak Midah tentang tuduhan terhadap ketua wanita? Kak Midah rasa kesal kerana fitnah. Midah awak bodoh sangat Midah. Wang kamu Midah, wang anak kamu dipertahankan. Media UMNO utusan TV3 digunakan untuk pertahankan perasuah. Sudah. Kemudian Menteri Pertanian kata ya, tak ada salah. Di mana Perdana Menteri kata, takkanlah anak menteri tak boleh berniaga. Anak menteri pun nak jaga lembu juga. Perdana Menteri kata tak salah dan nak jadi pertahankan. Bawa ke SPRM. SPRM pergi cari-cari, tak ada lembu pun. Tutup kes. Bawa kepada polis. Polis ada ramai yang baik, tapi saya cerita yang kawan tadi. Polis punya tengok, pergi cek kondo. Pergi, minta maaf. Kunci gate dia tak keluar. Tak ada. Tutup kes. Sudah. Apa makna? It's a failure of governance. Gagalnya sistem. Syahrizat letak jawatan atau tidak, dia tidak robah kegagalan UMNO dan Barisan Nasional yang tidak mampu mentadbir negara ini. Berapa ramai anak muda yang menganggur? Berapa ramai mahasiswa yang dibebankan dengan hutang? Masuk awak ya? Ini sokong muda UMNO siapa? Tak, okey, terima kasih. Saja saya provokasi. Nak tengok mahasiswa ini ada courage of conviction atau tidak. Apakah mahasiswa ini conscience of the majority? You stand up for your right and tell the minister, tell your rector. Ini rector untuk profesor apa? Profesor apa? Pernahkah Malaysia dijajah? Tidak pernah. Jadi Stanford Raffles, JWW Bush, itu siapa? Pak Diem kau. Bodoh ni profesor. Ini bila ilmu itu salah guna. Apa dia tujuan ilmu? Assimilation of knowledge. Ya. Tujuan pendidikan itu untuk menimba ilmu. Sudah timba ilmu, apa? Untuk apa? Dissemination of truth. Menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu dia. Hafalan, tulis. Assimilation of knowledge, dissemination of truth. Nak ajar Profesor Kantor mana tahu? Dan dia tahu, hidup Melayu, keneh Melayu. Melayu curi tak apa. Bila tengok macam gula, tengok, kita bangga. Hidup Melayu. Kita bangga kerana gula yang dikawal, kontrol oleh Cina yang namanya Robert Koch berjaya diambil alih oleh Melayu Syed Mukhtar. Hidup Melayu. Bagi anugerah. Masa Robert Koch harga gula tak naik. Masa Tan Sri Syed Mukhtar gula naik 4 kali. Hidup Melayu. Melayu yang bayar. Orang tu dia tak berjawab, dia kata saya khianat. Anwar sakit hati sebab Melayu ambil alih. Saya nak bagi tahu, Dr. Rani ada, Ketua PAS Selangor. Dia pun famous seperti hari ini. Kita tanggungjawab. Dia very Chinese. I want to tell you. Anak you was here, right? Anak you dia cantik ke kita ingin nampak? Yang boleh tak nampak? Wow. Which is very good. Saya sebenarnya dunia Nazmi saya ucap tanya. Dia good.
Yang sibuk tiap kita tak sebut dia bohong semua sekali lah. Susah ni kalau sekarang sensitif ni. Now, saudara, many Chinese here, Indians, and I'll be very honest with you. I want to say, as a Malay, I'm committed to help and assist and help them out. Microcredit for the poor. I will do it. I'm committed to do it. But there's a difference kita dengan kamu. Kita buat untuk rakyat. Maknanya kalau layak, yang Cina yang miskin pun ada, yang India yang miskin pun ada, yang Iban Kadazan ada. Pasal kita tak boleh angkat semua. Ini beda kita dengan UMNO dan Barisan Nasional. We will assist and help all. I want to tell you a true experience. Saya bercakap di masjid Buah Perahu di Permatang Pau. Ribu lepas saya keluar. Saya kata kita pertahankan orang Melayu. Angkat martabat agama Islam. Hayatinya. Tetapi saya kata, apakah ini bermakna kita harus hina orang lain? Cina balik pengharap. India tak boleh gunanya. Ini cara Melayu. Di Pulau Pinang hantar geng pemuda UMNO Perkasan hantar kek bentuk tai najis kepada Lim Kuan Yin. Melayu haprak-haprak. Bertukar. I mean, you may disagree with Kuan Yin. Of course, he's my friend. He is a good chief minister. No, want to be sure. Okay, dia tak setuju. Dia nak criticize dia. Tak apa. I'm not saying that he's above criticism. But why insulting that man? Apa? Budaya Melayu kan tu. Ajaran Islam kan dia tu. Orang ini sebenarnya pimpinan UMNO. Budaya Melayu pun dia tidak tahu. Islam pun dia tidak amalkan. Ini semua yang dia tahu. Wampak harta orang, wampak saham, wampak lembu, wang lembu dan lain-lain. Di masjid saya ditanya, dan saya bagi tahu orang masjid. Saya kata baik. Ini saya jelaskan. Sekarang saya kata saya pergi seberang saya. Ada anak Cina namanya Sui Lin. Keputusan dia 12A. Dia kata, Datuk Seri, saya nak masuk universiti. Kenapa masuk? Tapi saya tak ada wang. Saya kata Cina toke semua macam tak ada wang. Dia kata bapak saya jual peniaga tolak kereta, jual jika. Jadi saya nak jawab macam mana? I don't care. No. I mentioned this in my speech to Muslims in the mosque. And I say, this will be my stand. God willing, I get to people there. I will make sure that this Sweden will be protected as my daughter. She will get a place, she will get a place. Apakah ini bermakna you tak tolong Melayu? Tak. Kita ambil alih PTPTN ni out. Tak boleh. Kita mesti bantu anak miskin mesti masuk universiti dengan menghutang. Ya. Ini anak saya dia bagi beasiswa. Ya, saya cerita Nuriza masa saya tiba dalam berenam pergi daftar dekat Universiti Petronas. Masuk nak daftar. Berapa bayar? Tak payah, dah dapat scholarship. Dia kata, saya tak apply pun. Tak payah apply. No, I'm telling you true story, you can check. Tak payah apply. Okay. Sebab dia memang good result. Tinggal Melayu selama bagus. Sampai saya kata, orang Melayu semua dapat. Tak ada yang masih apply. Jadi saya kata orang Melayu kampung Terengganu yang tempat hasil minyak kena apply, belum approve. Anak saya tak minta, tak dapat. Masa itu saya di mana Perdana Menteri, gaji RM38,000 satu bulan. Sekarang PJ pun tak. Ini tak guna. Bagilah PJ. Okey. Jadi saya kata, no, I cannot receive. Sebab itu Melayu tak dapat, Cina miskin tak dapat, India miskin.
tak dapat. Tapi anak saya tak payah apply dapat. Jadi saya beritahu kat dia, no, I cannot accept. Dia kata, no sir, this is automatic. Dia ingat saya menteri-menteri lain lah. Automatic lah, okay lah memang. I don't want to know about Yugi, okay lah. After all, you want to survive. So saya beritahu kat dia, you go and tell your boss now that I am paying for the fees. Dia pun dia panik sikit. Saya pun alhamdulillah. Saya tolak beasiswa. You know what? It's conscience. Ini yang saya sebut ke mahasiswa. It's courage of conviction, voice of conscience. Kita mesti ada conscience. Masih baik nak Azmi bagi fikir air. Tak fikir tak pergi datang dia. Ini saya pergi tadi macam lemah pantai, semua seronok dengar saya berucap. Siapa yang tak pergi minum air? Masa saya menteri dulu beratur sakit minum, sakit teh, sakit ni. Jadi, saya kosong. Baik. Jadi saya bayar. I'm telling you. You know why? Sebab tak ada orang di Malaysia yang jadi abuse macam saya pernah. Hari-hari. Sekejap pro Kristian. Hari ini pula saya buat agama baru. Pluralism. I'm equating Islam with Christianity dan sebagainya. Kerana 6 months back I was invited by the Archbishop of Munich to attend a major international conference Muslim Christian understanding. Takkan nak nyebut menteri agama kita. Kesian lah kat dia. Tapi you know Islam very good, you know Christian must respect Islam, otherwise we'll punish you. Itu dia punya mentality. Dari sebab itu, but never mind. Yang saya nak sebut di sini, saya bayar RM6,000 saya masih ingat. Saya sign check RM6,000. Itu gaji menteri masa itu RM38,000. Sekarang RM70,000. Ya, itu yang halal. Tak campur lembu, tak campur komisen kapal selam, tak campur permit taksi, tak campur lagi. Sudah, apa nak jadi? You cannot allow this. Saya nak beritahu begini sebab saya pernah pimpin gerakan mahasiswa. Ada voice of conscience, suara, denyut, nadi dari ramai yang mahu menegakkan keadilan rakyat. Dan ini yang saudara patut angkat di dalam kita. Jangan biar. Bagaimana kita boleh biar adik-adik kita, anak-anak kita dipukul kerana buat tuntutan yang basic, Akta Universiti itu dibatalkan. Bagaimana boleh kita dengar sekarang suara mahasiswa dan pemimpin mahasiswa yang boleh melarang pertahan Akta Universiti? Paling bodoh punya mahasiswa yang saya boleh fikir. Sudah you tentang tidak karuan, you boleh melarang supaya kami mau dikongkong, kami mau dilembukan. Memanglah perangai lembu. Jadi susah saya ingat. Saya juga sentuh. Ini karena 9 bulan penting, saya mungkin hilang sekejap. Universiti pertama, Universiti Melaya. Universiti kedua, Kemunting. Universiti ketiga, Sungai Buloh. Universiti keempat, Putrajaya. So saya, orang you cerdik. Ini semua cakap je. Sudah. Tapi saya nak sebut, ini conscience. Saya di pendapat dalam Perdana Menteri satu hari. Tan Sri Sakaran Dandai, Ketua Menteri Sabah, sekarang tu. Dia telefon saya, dia kata, Ya Ahmad Muhammad, kami baru luluskan 50,000 ekar tanah balak untuk ayahanda Datuk Ibrahim Abdul Rahman. Saya kata, ayah saya? Ya. Berapa? 50,000 ekar balak. Sabah kan? Oh, okey. Dia minta lah. Tak ada. Tapi ini cara kami, kerajaan dan rakyat Sabah, kerana kami terhutang budi kepada jasa, pengorbanan dan khidmat Ya Ahmad Muhammad kepada rakyat Sabah. Saya kata, tapi saya ada gaji 38,000. Saya berbagi tak? Orang lain saya kata ada yang boroh di Sabah yang ada jasa, ada dapat balak. Jadi saya berkata pada dia, tak boleh Tan Sri. Saya kempen, saya sumpah-sumpah jangan ambil satu balak
Jangan ambil saham rakyat, jangan ambil tanah rakyat. Tapi dia beritahu UMNO, dia ambil satu. Jangan ambil satu balak, dia ambil satu, dia ambil banyak. Jadi saya arahkan, dia batal, dia tak mau batal. Karena dia ingat saya menjadi pemimpin UMNO main-main lah. Kalau kata jangan, dia tak ambil. Jadi akhirnya saya panggil Mas Azmi, pejabat saya panggil Azmi, saya tulis tangan. Yang Amat Berhormat Tan Sri Sakaran Dandai, Ketua Menteri Sabah Kota Kinabalu. Yang Amat Berhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan ini mengarahkan Tan Sri membatalkan kelulusan 50.000 ekar tanah balak atas nama ayah saya, dan pembatalan ini mesti berkuat kuasa serta merta. Why do I choose to say this? It's not a matter of by rejecting the offer. It's a culture of corruption, culture of abuse of power. You help the rich, you enrich those in power, you bagi peluang tanah balak kepada orang yang kaya, penguasa-penguasa UMNO, dan jadi budaya. Tuan Ling Long Sik, Datuk Seri Ling Long Sik terlibat dalam kes PKMZ. Semua orang tahu Cabinet Papers, tetapi masih lagi direkomend jadi Tuan Ling Long Sik. Tuan sebab apa? Curi tanah PKMZ. Saudara, I am appealing to you, particularly the young, stop this rot and change this government for the better of all Malaysians. There's two sets of law. I was in prison in Sungai Buloh. Don't threaten me with imprisonment. Salah orang. Saya tak mahu pergi penjara. Saya tidak bersalah. Saya beritahu itu fitnah. Ini semua saya. Perempuan cantik ni anu. Lelaki handsome anu. Yahudi anu. Hindu anu. Kristian anu. Apa dia? Khianat kepada Melayu anu. Alat DAP anu. Apa dia ni? Semua saya. Jadi sebab itu saya katakan, jangan ubut saya. Nak beli tak? Ada wang boleh beli. Alhamdulillah. Saya syukur. Nak penjara? Nak pukul-pukul lah. Telanjang sudah telanjang. Nak buat apa lagi? Nak buat apa lagi? Sebab itu saya syukur kepada Allah Ta'ala. Ini tidak boleh. Kalau dia anggap dengan memenjarakan saya, Pakatan Rakyat pecah, dia silap. Karena kita dah prepare 3 tahun. Kita bagi senario 1, senario 2, senario 3. Tuan Guru Hadi awal is fully conversant. What happened? The plan of action. YB Kids yang tahu semua tindakan. Pertamanya, tidak sebab saya masuk penjara. Based on facts, law, Anwar must be a free man on Monday the 9th of January. Jangan ugut, jangan tipu, jangan khianat, sebab saya akan lawan tetap. Tapi ini undang-undang UMNO. Ada kemungkinan dia bagi senario, mungkin penjara, mungkin salah dan dapat ikat jamin. Saya nak beritahu, saya bincang awal tahun, saya Azizah keluarga duduk bincang. Saya ada pilihan. 2 bulan yang lalu Perdana Menteri Tayyip Erdogan jemput saya ke Turki. Saya nak bincang dengan dia tentang Arab Spring. Saya bincang dengan dia 2 jam. Dia tak mau bincang pasal Arab Spring. Dia tanya, no, what's going to happen? Are you sure you're okay? Saya kata, okay. Dia kata, we are your family. Turkey can be your second home. You decide. Saya tanya dia, Tayyip, Prime Minister Tayyip, you tell me your own experience. Yang saudara tahu, Tayyip Erdogan masa pilihan raya di mana Parti Keadilan AKP parti menang, masa itu Tayyip Erdogan dalam penjara. Abdullah Gül sekarang presiden menjadi Perdana Menteri sementara.
Hukuman itu hukuman penjara politik. Maka menang parti, dia bebas. Dan kalau rakyat mau dengan izin Tuan, akhirnya dia jadi Perdana Menteri sampai sekarang. Itu apa problem? Masuk penjara, lagi ramai penyokong. Sebab itu saya kata, yang penting apa? Yang penting ialah komitmen kita buat perubahan. Anwar one issue. Saya tak boleh kata tak penting kan saya, nasib saya. Tapi saya nak beritahu, lebih penting ialah isu negara. Lebih penting ialah kita tawan Putrajaya. Anwar in, out, ada, tidak ada. Yang penting next elections we must win and win at all cost. Tadi kita jumpa duta-duta. Surah Siva pun ada, dia bagi ucapan tentang kes saya. Duta-duta Eropah, Turki, Brunei, semua ada. Kemudian saya ucap, okay, Siva kan lawyer ni. Problem itu, problem ini makan semua nampak sedih. Saya cakap, saya kata 9 hari bulan, 9 pagi saya akan sampai ke mahkamah dengan Azizah dan keluarga. Saya akan dengar keputusan. 9 malam saya akan terbang ke Bombay. Jadi semua duta berbeliak kata. Ya, saya kata sudah firm. Sebab apa? Cucu Mahatma Gandhi, Raj Mohan Gandhi, jemput saya. Dia nak launch a new program program untuk hidupkan semula semangat perjuangan Gandhi. Freedom, democracy, for the people, for the rakyat, not for the leaders. Reject corruption. That is democracy. Jadi dia minta, dia dah book saya 6 bulan. Saya tak boleh cancel dah. Dia booking saya 6 bulan. Bukan menteri luar. Dia tak panggil rakyat jatim. Jadi rakyat kata, budaya kita. Udah. Jadi saya akan pergi. Now, lepas cari jadi Bombay, saya pergi dengan Azizah. Sebab Bombay ni ada Bollywood, jadi Azizah kata safer for me, for her to join me. Macam ni dah tua 64 pun, dia kena ada check lagi. Pasal apa? Pasal walaupun 64, nampak 46. Baik. Alright. Jadi insya-Allah kita dapat launch. 1 hari di Bombay, 11 hari bulan saya bertolak ke Istanbul. Karena Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan undang saya berucap di Istanbul, tajuknya peranan Islam dalam mengembangkan demokrasi, kebebasan dan keadilan di dunia Islam sekarang. Islam, democracy, freedom and justice. Di mana saya tanya nak berucap? Dia kata Dolmabahce. Mana Dolmabahce? Pejabat Perdana Menteri Turki di Istanbul. Tayyip Erdogan tahu kes 9 hari bulan. 12 hari bulan dia jemput saya berucap di pejabat dia di Turki mengenai dunia, politik dunia. Tengok hebat. Ini apa? Hidup Melayu perkasa. Porah. Dunia iktiraf. Betul, saya syukur. Is it because of Anwar? No. Sebab dia tahu Anwar, Pakatan Rakyat, itu membawa message baru, freedom, justice for Malaysians. Dia nak kawan yang faham tentang kebebasan dan keadilan. Dan ini sebab maka dia berikan ruang kepada saya. Kalau tidak dapat terpanggil Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin akan berucap tentang freedom and justice. Dan dia kata, we have cows and condos. And we give freedom not only to men, but also to cows. Jadi 12 hari bulan, just one day, one night. Di Turki 13 hari bulan, 12 malam bertolak lagi balik ke KL, terus ke Kedah. Kerana Pakatan Rakyat tu semua tiada. Azizah, Azmin, Lim Guan Eng, Karpal, Kit Siang, Tok Hadi, Tok Huni Aziz ke Alostar, Convention Pakatan Rakyat siap sedia bentangkan intisari manifesto pilihan raya yang akan memenangkan Pakatan Rakyat insya-Allah.
Jadi we look forward. Saya optimis. Itu senario yang paling baik. Kalau tidak, tak apa. Tak ada apa. But the show must go on. Convention Pakatan Rakyat, with or without Anwar, we will prove to Malaysians, you can detain that man in prison. But the mission untuk bawa justice for all Malaysians through Pakatan Rakyat, kerjasama PAS, DAP, keadilan will be as strong as ever. In fact, stronger. We need your support. Dan sudah. I'm not exaggerating. Saya tidak mahu tambah-tambah. Saya yakin. Takkanlah pula kita 3 tahun. Bila didakwa, kes liwat baru. Takkan pula kita fikir tak ada dakwa mesti Anwar menangnya. Kerana memang tak betul. Takkan tak menang. Kita tahu kes. Kita tahu ini fabrication. Kita tahu exhaust pipe dia tak bocor. Ya. Macam mana? Liwat kok mana kok hidup? Apa? God. Ya. You gelak lah, you tak kenal. I kenal lah. Patut simpati saya. Hari-hari duduk mahkamah. Dubur, liwat, DNA, sperm. Tak ada benda lain lagi, Pak. Saya pun tweet. Jadi saudara, you know, sperm, mula-mula heboh. You know they've been jadi saya kata, it's sperm mana mari pula. But we had experience before. You remember 98 sperm betul atas katil. Maka Musa Hassan pun angkat tilam itu. Kerana jasa besar dia kepada negara, mengangkat tilam turun naik. Maka dia dianugerahkan Tan Sri dan Ketua Polis Negara. Kerana angkat tilam yang ada sperm. Only to be proven later when we brought our experts, there is no sperm found. You can't establish sperm, DNA, dan we had evidence at that time. Rodwan pergi rampas DNA darah saya daripada HKL in the possession of the police. DNA saya dalam possession police. You check tengok rekod 99. Dr. Zahari terang di mahkamah, ya, saya simpan DNA darah Anwar, tetapi Rodwan rampas daripada saya tanpa kebenaran saya. Hakim kata, tak apa. Ini rampas yang baik. Kepala otak kau. Tak apa, hakim tu dah mati dah, tak apa. Mati dah. Dia Augustine Paul. Baru ni yang mati Arifin cakap. Dia kata, Rock of Gibraltar. Yang keterangan Azizan. Tapi sudah, apa dia lagi? Sekarang ini ada sperm. Bila kita bawa expert cari, dia kata, mana sperm ni? From the records tak ada. We can't establish. The only sperm yang kita boleh buktikan ialah Saiful punya sperm dalam dia punya. Tu tanya saya pula, Anwar mesti explain. Apa aku pula nak explain? Gila kerja. Kamu punya sperm mani dalam punggung orang lain, you can explain. Teruk kerja saya tu. Nama Anwar Ibrahim dia kerja dia tu. Mana-mana sperm found, tanya Anwar Ibrahim. Yang kerja aku ke? Haram sungguh. What's happening to our country? You know, saya balik, orang Cina kata kat saya, Chinese. My Chinese friend, dia kata, Anwar, sorry, I'm not to be racial. I'm not insulting the Malays or Islam. Please. As a friend, I'm telling you. Kawan-kawan saya Cina, a group. Dia kata, you know that it had never been heard or said or experienced in our Chinese culture that you insult and abuse people in the manner the Malays are doing to you. Saya kata, I beg your pardon. Melayu mana? Not the Malays. It's the corrupt UMNO leaders and their media. Not the Malays. Corrupt UMNO leaders and their media. Ada orang kata dulu, rampas pasport Anwar nak lari. Saya kata, saya di offer banyak negeri. Saya pergi ke Bahrain. Bahrain ni saya masih advise bank Islam terbesar di dunia. Ya, saya masih board member. Bukan nak cerita. Bukan macam sini, datang sini, saya syahir.
dengan Ning Nazmi semua ni, Boban bagi air kosong. Di Bahrain saya board member consultant, bayar tinggi tu tak? First class, duduk pun steady. Datang sini dah lah bayar sendiri. Dia tarik pun dah tak boleh pakai. Sudah, kawan-kawan Arab yang kaya-kaya board kata apa kat saya? Dia kata, Anwar, kita tak boleh tahan. Seorang nangis. Dia kata, this is too much. This is not our country, we have not seen this. Kita malu. We feel ashamed. You have a role. You have an international role. Go to any Muslim country, any Western country. You can speak. They listen to you. They want to advise. Rashid Ghannouchi lepas menang pilihan raya Tunisia. Ini, telefon saya, Anwar, please come to Tunisia. Spend at least one day. I want you to speak to the leaders, the new leadership of Tunisia. Ini yang dia marah sangat ni. Patut dia panggil Syarizat ni. Baik, kemudian dia kata kat saya, tak salah sebab you know Malaysians insult you this manner. We cannot accept that. You can't stay. Whatever you want. We are here, your brother. Saya jawab, pertama, Malaysians don't reject me. If the Malaysians reject, I accept. Yang tolak saya ini hanya pemimpin-pemimpin yang rasuah dan zalim. Media UMNO. Utusan Malaysia macam utusan Mesir, Mubarak. TV3 sama macam TV3 Mesir dulu. Exact replika. Saya ingat memang dia hantar petugas belajar daripada Mubarak dulu. Jadi saya kata, no. Thank you very much. Saya kata, as much as you have showered affection on me, I love you too, as my family friends. But I have to be back. I am committed to fight and struggle with my people in Malaysia. Jadi orang ini hina saya, dia kata, Anwar, rampas pasport dia nak lari. Saya boleh lari lama dah. Tapi sudah, kalau saya lari memang dia nak saya suruh lari pun, memang betul. But kalau sudah tengok 9 hari bulan, ya, ini kebetulan polis bagi kebenaran. Polis bagi kebenaran. Saya pun heran. Jadi orang ni, saya bila Azmin keluar daripada bilik polis mesyuarat, saya tanya Azmin apa dia ni? Pasal apa you setuju? Dia kata polis bagi. You setuju? Saya setuju lah kata dia. Saya kata, macam mana dia bagi? Azmin kata, saya tak tanya, dia bagi, okey lah. So I find it difficult to understand. Walau bagaimanapun, dia bagi. Karena dia tak pernah bagi. You know, di Johor, saya pergi Johor ni 3 nights back di Ledang mula tak bagi permit. Finally petang bagi permit. Tapi dia bagi, please tell Anwar not to come. Lepas tu organizer Chua Juming, dia kata, he's on the way. Okay, let him come, but he cannot speak. Ya, ni, you know, Datuk Mahfuz di Kedah, dia jadi pengarah convention Pakatan Rakyat di Kedah. Malam tu nak buat rapat umum 14 hari bulan di Alostar. Kerana dia beritahu polis kata permit boleh, dewan semua boleh. Tapi mintalah kalau boleh Anwar tu sama ucap. Saya tak salah polis, arahan. Tapi sudah berhentikan. The basic fundamental right must be supported. Sudah, we want to change this government. Okay, we have to change. Bila kita tukar, orang boleh mainkan kita ada buku jingga, anak-anak muda kita, the younger MP memang prepare. Mainly, I must give them the credit. Memang betul saya announce, Tugu Adi Awang announce dengan Lim Kit Siang. Tetapi kredit ini, suara, lakaran, pemikiran anak-anak muda DAP PAS Keadilan yang membawa mesej ini kepada rakyat. Jadi apa dia? Saya kata, dan saya nak ulang. Dia kata Anwar bodoh, tak kerti ekonomi. Tak apa. Dulu Anwar Menteri Ekonomi terbaik. Wah, dulu. Oh, kalau saya jalan macam ni beracau, jangan harap sedang dijumpa Ketua UMNO semua beratur.
Sekarang ya Allah, okey. Saya ulang. Dia boleh permainkan, tapi saya nak beritahu, saya dah bercakap, saya nak ulang. Saudara nak test, I don't want you to wait 100 days. I want to prove certain points that we can manage and run this country. You tengok Selangor, rekod Selangor. Tazi Khalid dengan tim dia. You tengok Pulau Pinang, Guan Eng, daripada defisit jadi surplus. Clean state. Tapi masih dihilang. Dia anti, dia betul, dia pandai, tapi dia Cina. Tak boleh. Jadi kita ambil Cina bodoh. Saya jawab, kalau kita dah ada Cina cerdik, kita kena nanti Melayu cerdik. Kalau ada Melayu Cina cerdik jaga kita, sebelah kita, Kit Siang, Guan Eng, Karpalsi, yang cerdik-cerdik, Tony Pua, Cintong. Mana kita letak situ? Bremali. Kalah lah. Sebab itu dalam tim kita letak. Dan kita kalau keadilan pas pada hari Lembaga Veteran pimpinan PAS. Tapi dalam keadilan Siva, Azmi, Saifuddin, William Leong, ada Rafizi, Sims, ya. Yang tu Veteran jawab. Jadi so my point is, we will have to deal with it. Saya selalu bagi contoh macam mana saya chair mesyuarat kabinet. Banyak kali saya chair mesyuarat kabinet. Jangan lupa tau, bukan nak act, nak cerita. I used to chair cabinet meetings. Act ni senang. Ingat ni chair di Subang meeting ke? Cabinet meeting. Tapi you think it's difficult? No. You know why? Saya cabinet. Belah kanan, Ling Long Si. Belah kiri, Sami Belu. Kemudian Mak Rahmat, ya. Anwar Musa, ada 3-4 lagi. Tak mudah, tak susah, senang mesyuarat. Kita akan bertentangkan satu projek tentang pembangunan. Terus macam mana? Oh yeah, I think normally you submit actually very good proposal. We support. Saya kata iyalah, dengarlah dulu. You support apa? No, normally you give good ideas, so we support. Iyalah, but you have to explain to your people. Nanti MCA tanya, you tak tahu apa. Dia kata, okay. Guys, saya sambung. Sir, we support you. Whatever you say is like gold. 1, 2, 3 gold. You tahu apa kan? Seorang lagi menteri kata, kita akan buat kempen semarak dan menjelaskan ini kepada rakyat. Allah selamatkan kami. Terus televisyen. Tak susah, senang, sekejap dia selesai. Itu mesyuarat BN. Now I check Pakatan Rakyat ni meeting. Ayo. Tajuk hudud. Belah kanan Karpal Singh. Belah kiri tu Hadi Awal. Letihlah aku. Yeah. But it is an enriching experience. Sebab you are dealing with people with commitment. Dia tak mau compromise on principles. Tugu Hadi Awal kena jelaskan pandangan Islam, hukumnya, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Karpal bawa constitutional provisions. Ayo, itulah lawyer tu. Yang lain-lain bincang lagi tu. Baik tu, baik. Sebab these are qualified men and women of integrity. They'll speak up. Doesn't matter siapa chair. Yeah. Tapi bagi chairman susah. Saya yes, Mama, anything else? Aku dah letih lah. Aku 11:30 malam. But ini reality. Kita nak selamatkan Malaysia kena macam itu. Sekolah Tamil, bahasa Cina, bahasa Melayu, Islam, hal-hal yang sensitif, ekonomi Melayu, masalah marginalized society, the poor, housing problem.
Bagaimana nak fund education? Bagaimana ni? Tanggungan berbilion PTPTN. Kita discuss, kita argue. Dan saya pada pengalaman saya kata, no, kita boleh janji kalau kita ada wang. Tak ada wang, kita tangguh. Ada yang kata, no, I'm the principle. Ini the beauty. Sudah tahu buku jingga berapa bulan dibahaskan. Dan mari peringkat saya, Tuan Guru Hadi Awang, Lim Kit Siang, we went line by line for hours. You know why? Tiap ayat kita kena jawab kepada rakyat. And we have to master the subject. Yes, I'm telling you. Cuma kadang-kadang saya letih. Bila saya letih, saya kata tolonglah, sudahlah. Susah. Saya kata kadang-kadang saya fikir senang lagi aku pengurusi BN yang meeting. Goal. Saya cakap semua goal. Ini sekarang. You see? Tapi ini sudah is the beauty, is the uniqueness of Pakatan Rakyat, the new politics in Malaysia. We have to choose the best. We have to serve. We have to listen. Saya dalam mesyuarat baru ni keharian saya kata, you tak serve, you ada rekod tidak baik, you ada di majlis perbandaran, ataupun you dalam exco tengok rekod tak baik, cakap lentang pukang, you cannot stay. You have to be removed. You don't now 2 elections kena tukar. Faham kan? Ya. Jadi sudah, why? Kita janji kepada rakyat. Sebab itu saya nak appeal kepada saudara. 9 hari bulan penting. Dan kita, polis bagi permit, bagus, kita boleh hadir. Tetapi saya nak bagi tahu, dia tidak boleh derail. Dia tak boleh derail, kelencongkan jalan kita. Jalan kita ke mana? Jalan kita ke Putra. Boleh atau tidak? Boleh. You orang Selangor. Saya orang Pulau Pinang. Selangor, Najib kata nak rampas. Muhyiddin Yassin kata nak ambil, nak tawan. Apakah sudah benarkan Selangor ditawan oleh UMNO Barisan Nasional? Apakah sudah sanggup Pakatan Rakyat lebih kukuh, lebih kuat di Selangor? Saya yakin. Saya politik ulama juga. Bukan saja setakat kita boleh pertahan, kita boleh tawan kursi Dewan Undangan Negeri yang kita kalah dan parlimen yang kita kalah, insya-Allah. Pulau Pinang, saya orang Pulau Pinang. You can abuse the state government. You can insult Lim Guan Eng. But nobody can fault him. A man of integrity, no corruption, no nonsense. He is committed to build Penang for Malays, for Chinese, for Indians and for all. Ada beberapa pandangan kita bagi. Housing, affordable housing. Kerana orang Melayu ada masalah, peniaga kecil, microcredit, kita minta dia lakukan. Peruntukan majlis agama, orang Melayu miskin, Masjid Taif, surau, dia tambah. Dulu 12 juta ringgit masuk kos sukun. Sekarang sampai 60 juta. Sebab you manage the economy. You have enough funds. And you are fair to Muslims and non-Muslims in the state. You think we can lose? No. But dia kata dulu ada kawasan kubu UMNO. Ya, betul. Pematang Pauh dulu kubu apa? Kubu UMNO. Siapa lawan UMNO dulu di Permatang Pauh kalah. Kalah berapa ribu? 15,000. Siapa lawan UMNO dulu kalah, baik PAS atau DAP, kalah 15,000. Itu bila? Dulu. Sekarang UMNO lawan Pakatan Rakyat, UMNO kalah 15,000. Wei Shemo. Apa pasal? Sebab rakyat dah sedar. Now di bawah Guan Eng, Kerajaan Pakatan Rakyat, bukan sahaja setakat Permatang Pauh. Saya yakin kita boleh tawan beberapa kawasan Dewan Undangan Negeri dan Parlimen di Pulau Pinang. Saya di Kelantan semalam, selepas bincang dengan Tok Guru Nik Aziz, di Macang, saudara, di Macang.
perhimpunan paling besar dalam sejarah di Macang. 30,000 rakyat Kelantan turun. Ya, bila saya cakap soal 9 hari bulan, ada yang nangis. Saya duduk sini sampai dekat 1:30 pagi. Duk kena beratur sebab orang too emotional. Sudah ingat Kelantan boleh kalah? No way. UMNO dia mimpi. Yang dia tahu ugut. Tapi percayalah, make the right move. Negeri Sembilan, kita dulu kurang 3 kursi. Our friends there working very hard. Boleh menang. Dan saya yakin kita akan tawan Negeri Sembilan. Navin, Port Dickson pun ada. You tak menang Port Dickson, you jaga. Aku hadi sama you. Baik. Johor memang kubu UMNO, saya tak nafi. Tapi kita dah boleh penetrate. Saya pergi mall, kawasan tempat ceramah cukup susah. Tak kurang 4,000 yang ada. Kalau dulu 400 pun bonus. Felda dulu tak boleh masuk. Sekarang kes berpuluh-puluh kes. Ribu peneroka Felda saman Felda dan menang dengan peguam-peguam kita. Sudah. Road to Putrajaya itu jauh lebih realistik sekarang. Ia memerlukan komitmen kita dan kerja kita. The three parties must work together. Jangan ada unsur yang beri pandangan negatif, memecah belahkan kita. Kalau ada, kita pinggirkan mereka. You are committed. Don't lie. 2008 I remember. Without Pakatan Rakyat, no Pakatan Rakyat state government. No adun easily, no state exco, no menteri besar. Nobody can stand on their own. Not even Anwar as opposition leader. It's because of PAS, Keadilan, DAP working together as a solid force. And now you tell me that we have to be all Malay or all Chinese or all Indians? Nonsense. Now I'm just telling you, kepada orang Melayu, kepada Cina dan India, Iban Kadazan, we will have to work as a team. Ada problem kita bincang. You tahu 2 hari sudah mesyuarat Pakatan Rakyat kali ke berapa? Kali ke-44. 3 tahun 44 formal meetings. Yang tak formal banyak. That's how we work. Our leaders, Keadilan, PAS, DAP, our leaders work very hard to cement this relations between the three parties. Never allow anyone dalam parti kita atau di luar untuk sabotage the progress of our people to control and take over this government. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada saudara, maju dengan confident, dengan yakin. Lawan tetap reformasi. 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 Ya, bagi orang Islam ke bukan Islam, jangan lupa doa. Kita boleh ikhtiar, jangan lupa doa. Saya tengok semalam di Kelantan, di Kedah, banyak negeri orang mendoakan. Saya ucap terima kasih kepada ramai orang Islam buat solat hajat dan munajat. Saya juga tahu orang-orang India dan orang Hindu semayang cara mereka. Orang Kristian ramai pagi-pagi bagi tahu, Anwar, we pray to the Lord to give you justice and freedom, a victory for Pakatan Rakyat. Jadi kepada semua mereka saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, boleh kita janji 9 hari bulan kita akan ke Mahkamah Jalan Duta? Kita ramai-ramai penuhkan di Mahkamah Jalan Duta. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih terutama sekali kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sudi hadir di sini di ceramah kita.